Ini pihak kerajaan negeri sentiasa berusaha memastikan semua fasiliti keperluan rakyat dapat dijaga dan dipastikan semuanya terjaga dengan baik. Fasiliti-fasiliti bawah PBT untuk taman rekreasi juga sentiasa berada di bawah pemantauan pihak PBT. Pihak PBT bekerjasama dengan jabatan dan agensi persekutuan seperti Jabatan Landscape Negara, Jabatan Kerajaan Tempatan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, Kementerian Belia dan Sukan dan juga Kementerian Ekonomi. Walaupun semua permohonan ini diangkat, ia tentunya masih lagi tertakluk kepada peruntukan yang diluluskan oleh UPEN, jabatan, agensi dan kementerian berkaitan. Begitu juga pihak UPEN dan PBT mempunyai aturan kepentingan tersendiri sama ada menyediakan atau membaik pulih padang permainan bergantung kepada keperluan keadaan setempat bagi memaksimalkan lagi penggunaan. Justru merujuk pada soalan yang dikemukakan, saya rumuskan kerajaan negeri sentiasa bersedia untuk memenuhi keperluan berkenaan tetapi masih terhad kepada semakan keperluan, keutamaan dan pastinya masih tertakluk kepada bajet yang disedia dan diluluskan. Terima kasih. Terima kasih. Batu Akid ada soalan tambahan? Alhamdulillah, terima kasih Yang Berhormat Tepuh. Saya sangat gembiralah dengan jawapan itu. Cuma sebelum ini, soalan saya ini sebab banyak permohonan yang kita buat pada kerajaan untuk terutamanya baik pulih padang-padang yang rosak yang telah ditinggalkan sebelum ini. Permohonan daripada kita kepada kerajaan negeri akhir-akhir yang dilaksanakan balik kepada pusat khidmat sendiri. Jadi begitu dengan peruntukan P02 yang diberikan. Jadi kalau begitu berlaku, mungkin tak perlu dah kita mohon dengan kerajaan negeri. Jadi saya harapkan dengan ucapan ataupun jawapan daripada Yang Berhormat Esko tadi, insya-Allah kita akan uruskan sebaik mungkin selepas ini dan kita harapkan pihak kerajaan negeri ambil perhatian dengan sebaiknya lah, terutamanya padang-padang bola sepak dan juga padang bola futsal yang kita kira hari ini memang sangat diharapkanlah oleh anak-anak muda kita. Terima kasih. Terima kasih. Bukan soalan tu dah, kenyataan. Jadi mungkin lepas ni Batu Akid